Saya belum jumpa lagi pelabur emas yang kayu. Apa beza penyimpan dan pelabur emas? Okey, pelabur emas ni dia fokus kepada buy low sell high. Beli harga rendah, jual harga tinggi. Emas tak penting bagi dia. Bagi penyimpan emas, fokus dia ialah berapa banyak gram yang dia ada. Dia tak kisah tentang harga. Beli. Bila ada emas yang banyak, confirm dia beli kaya. Pengalaman saya dah 14 tahun. Saya belum jumpa lagi pelabur emas yang kaya. Dia sibuk tengok harga. Harga emas sentiasa naik turun tau. Dalam jangka pendek. Jangka panjang confirm akan naik. Jadi bila saya fikir harga emas confirm akan naik, kenapa kita nak buy low sell high? Buy sajalah. Confirm beberapa tahun akan datang kita confirm akan sell high, betul tak? Sebab kita bukan nak beli sekarang, jual 6 bulan akan datang. Kita nak jual lagi 2 tahun dan ke atas. Jadi tak perlu sibuk tentang harga. Kalau tuan-puan penyimpan emas bagus, jangan sibuk tentang harga. Yang penting beli. Harga emas yang mahal hari ini akan dia agak murah beberapa tahun. Hari ini harga emas katakanlah RM400 saja. Mahal ke murah? Suatu ketika dulu saya sampaikan seminar, harga emas RM180 per gram. Saya tanya, mahal ke murah? Mahal. Hari ini RM180 per gram, mahal ke murah? Beberapa tahun akan datang, saya datang, RM400 mahal ke murah? Jadi tak bersibuk tentang harga. Jadilah penabung emas. Confirm tu pada 3 you.